What's up guys? So hari ni berapa bulan dah? 6 apa eh? 6 November. 6 November. Kita orang bersama dengan tim Sport Addict Ultra Good Luck. Kita orang nak gerak ke kita gerak mana? Surabaya. Ke Surabaya untuk event Bromo. So kali ni aku tak datang berdua je. Sebab berdua itu penat. So aku datang kali ni bersepuluh. 10. Yang ada kat sini 5, lagi 5, ada yang gerak lambat, ada yang gerak awal. Fazrin gerak awal pagi tadi kan. So yang lain-lain dia orang gerak kemudian. Saya tahu yang lain pun berapa orang ke. So ini aku kenalkan Peng. Lepas tu Joe pedal. Kali ni Joe depan kamera. Selalu Joe belakang kamera, yang ni Joe depan kamera. Dan ini aku tak kenal, Joe baru kenalkan. Dia kata ni kawan dia. Kau kawan Joe kan? Kawan Joe. Kawan Joe. Apa nama kau? Apek. So kita akan, kau tunggulah kita punya vlog untuk take over BTS. Ini first flight kau First flight. Semua hidup kau? First. Sebab selama ni dia pergi London semua naik basikal. Kita orang kampung Ni dia, Peng. Orang biasa naik flight. Ni orang biasa naik flight. Ni orang biasa naik. Ini international. Yang ni balik kampung. Ni balik kampung. Ni lah. Orang isinya apa? Orang Indonesia diisi all citizen. Ini dia. Azri sudah pulang. Ni dia kita punya manager. Tapi manager kali ni dia banyak rehat sikit. Penat tu lah, penat ni lah. Kau ada teka-teki untuk kau, Peng? Siapa yang jumpa Melaka? Para Meswara. Okey, kalau orang India jumpa Melaka, dia namakan Melaka apa? Asal kau gelak? Kau jawablah dulu. Little India. Sadu pula. Habis? Melaka Bistro. Melaka maju. Okey, kita dah nak sampai ke Surabaya. Kami normal kita akan segera tiba di tujuan. Okey. Mohon kerjasama anda untuk membuang barang tidak terpakai dari kantong kursi dan area sekitar kursi anda. Penggunaan kamar kecil telah dilakukan. Okay guys, sudah sampai di Surabaya. Kita bersama dengan atlet tegar. Kau tengok, belum apa-apa dah pakai kompresor tu. Gila-gila. Jealous. Ni semua jealous. Okay guys, so hari ni hari kedua. Malam nak cerita first day kita orang 2 jam daripada Malaysia pergi Surabaya. So kita orang landing, kita orang tidur area Tunjungan, hotel Tunjungan. So semalam, even satu harinya perjalanan memang penat lah. Daripada pagi sampai ke malam. So hari ni day 2, kita orang nak ke Probolinggo, nak ke Bromo. Tapi sebelum ke sana, kita orang singgah Iga dulu untuk beli keperluan apa yang kita tak cukup lagi. Let's go. Kosong. Wah, dia punya confidence macam tu Tinggi-tinggi. Boleh nampak tak? Tinggi kamera je. Boleh. So, Boleh nampak tak? Boleh nampak tak? Panas kan? Duduk. Time. So kita orang baru habis lunch dekat Lava Coffee. So kita orang ada lagi 5 kilo untuk sampai homestay. Tapi kita orang terus pergi REPC dulu. Kita nak tengok Rest Village tu macam mana. Baru kita orang check in. Check it out.
Guys, kita sekarang berada di Bromo Tengger. Bromo Tengger Semeru. Semoga tidak terjadi keramnya. Nak bagi dekat ni kawan Medan at any moment. Dia ni apa? Yes, don't forget to touch me. Sesuai. Mereka sudah habis. Boleh. $30, $70, $100, $170. Dia tak ada 50, so kita kena training kalau nak masuk tahun depan 70 pula lah. Atau 100 terus. Okay, dia tak ada dalam race ni sebab dia lagi up. Dia kasta dia tinggi, dia Maulana. 70 km. Kita semua masih baru apa? Maulana apa? Bukan kadam lah tu pun sangat. Kadam orang kan. Yang ni kalau keluar rumah dia ahem je bini dia bagi. Tu dia main 70. Yang ni jangan cakap ah. Yang ni dia bawa-bawa sekali dengan bini dia. Je cakap pun sama. Sama naik. Sama-sama naik. Oi, what's up? Sekarang kita dekat Best Kit Collection. Tapi hari ni kita tak collect lagi, kita collect esok. Hari ni just nak round-round cari baju, merchandise. Tapi merchandise dah habis weh. Laju gila habis. Belum apa-apa dah ada drama tadi. Sebelum sampai sini kita punya kenderaan bergesel dengan bas. So kita just round-round kat sini, minum kopi. Esok kita ambil Best Kit. Jumpa besok.